Tak, lu tengok. Kan saya cakap putih mesti boleh punya. Lu tengok. We want putih. Oi, cakap putih sekarang. Ya, putih betul. Sedia bersimpuh penuh sopan dalam gelanggang keyakinan, cintai damai usanan bermain, tidakkan rela tergadai. Jangan sekali mencipta onar, tujulah jalan yang benar.
Mina sorakkan? Cikgu Putih. Cikgu Putih menang. Abang Putih menang? Ya. Ayah? Ayah, Abang Putih menang? Padan muka kau, belagak sangat. Kau ingat kau besar boleh menang. Itulah kawan saya punya anak. Putih. Betul. Tera lalu, Tera. Tuan-tuan dan puan-puan semua dan juga para penonton, bersama saya adalah Cik Putih, juara full contact pada tahun ini. Cik Putih, boleh Cik Putih berikan sedikit kata-kata pada semua penonton? Apa yang ingin saya katakan, tidak kira ilmu seni bela diri yang kita bawa, yang penting sekali, kita hendaklah saling hormat menghormati antara satu sama lain. Kalah, menang, adab bertanding. Terima kasih. Begitulah kata-kata semangat yang disampaikan oleh juara kita pada tahun ini. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di tahun hadapan. Bab kata pepatah, jikalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jikalau ada umuran panjang, kita akan berjumpa lagi. Encik Putih. Saya lihat program yang Encik anjurkan ini amat bagus sekali untuk golongan belia. Dan saya lihat ia ada potensi untuk dikembangkan ke kawasan-kawasan yang lain. Itu pun kalau Encik setujulah. Macam mana dengan caranya? Begini, pihak Kementerian Belia dan Sukan amat menggalakkan program seperti ini diadakan. Kami mempunyai dana dan fasiliti untuk membantu golongan belia dengan mewujudkan program-program khas untuk belia. Macam mana saya nak memohon? Biasanya permohonan baru melalui beberapa syarat. Tapi kes Cik ni lain sikit. Kami dah buat tinjauan, dapatkan maklumat dan rekod kejayaan program Cik ni telah kami ambil kira juga. Cuma apa yang perlu Encik lakukan, sediakan satu kertas kerja kepada kami untuk kami bentangkan di dalam mesyuarat jawatan kuasa penilaian kami nanti. Alhamdulillah. Saya buat secepat mungkin. Terima kasih Cik Ni. Sama-sama. Kalau yang nak tahu, itu adalah asas. Ini bahagian pertengahan. Apa yang kau mahukan di sini? Saya nak minta tolong Tok Prana. Pertolongan apa? Bukankah ayah kau dah menyuruh kau sekeluarga jangan mendekati aku? Tok, ayah dah tak ada. Meninggal, tewas bertarung. Memang sejak kecil lagi ayah kau lemah, degil, sombong. Tok, tolong saya, Tok. Saya nak tewaskan musuh-musuh ayah. Apa kau ingat? Aku hanya boleh melihat adik aku dibunuh. Tunggu sampai masanya nanti.
Aku dah turunkan segala ilmu apa yang kau mau. Sekarang perkemalkan diri kau. Tuntut segala hak kau. Terima kasih, Datuk. Putih, hari ini aku nak nikahkan kau dengan anakku. Adakah kau setuju? Sebelum kita memulakan, aku nak dengar kau mengucapkan istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, boleh kita mulakan? Ya. Sedia semua? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Man. Aku dah nak sampai dah ni. Yang kau kecoh sangat ni apa hal? Bukan kau yang kahwin pun. Yelah. Kata datanglah. Rumah saya tu. Cikgu. Buat apa kat sini? Cikgu? Salihah mana? Tak dapat sekali ke? Sepatutnya saya yang tanya kamu. Kamu buat apa sini? Tak ada apa cikgu. Ini saja nak tolong saya kat sini. Tolong je? Tolong ada makna lah ni? Mengarutlah cikgu ni. Tak ada apa-apalah. Kalau ada pun apa salahnya? Tak ada cikgu. Kita orang ni kawan je. Cikgu nak apa tak? Bagi saya kangkung RM2. Lada RM2. Ni kakak kamu, dia mengidam. Katanya nak buat apa? Kangkung sambal belacan. Alhamdulillah. Tak lama lagi cikgu jadi ayah lah ni. Salihah mengandung? Tak apa cikgu. Hari ni saya belanja. Cikgu nak apa lagi? Sungguh ke ni? Oh, bagus. Alhamdulillah. Ni cikgu. Terima kasih. Alhamdulillah. Ikhlas ke? Ikhlas cikgu. Betul? Betul. Sungguh? Sungguh cikgu. Saya balik dulu ya? Ya cikgu. Hati-hati cikgu. Hati-hati juga dengan Mei. Jangan mengandung.
kawan. Hey, I know you. Kau budak yang aku belasah hari tu kan? Kenapa? Mau bertarung lagi? Ya. Budak. Kau sudah lupa macam mana aku kenakan kamu? Sebelum tu, sampai bapa kau pun mati? Ajar. Kenapa kamu semua tunggu kat luar? Cikgu, Abang Nizam ada kat dalam, tunggu cikgu. Nizam? Putih, aku datang hari ini untuk tuntut janji kita. Janji apa? Pertarungan kita, Putih. Hari ini hari kau. Aku bagi tempoh seminggu untuk kau selesaikan perkara ini. Kalau kamu ya, maas jawab. Putih. Masuk. Putih. Putih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu Putih, mana kamu? Ada kat atas. Ayah aku sedang ubatkan dia. Oh, nak ubah. Coba dia.
Boleh tahan lah Dinesh. Lepas kat badan dia tu teruk. Risau je aku tengok. Ini macam itu Nizam sudah banyak kuat lah. Aku rasa macam ada sesuatu yang tak kena lah. Apa dia Taufik? Siap. Sam, mana kau pergi Sam? Semua orang cari kau. Sam, aku balik nak ambil tempat aku. Budak ni tiba-tiba balik nak ambil tempat ni. Kau tak layak lagi mengajar tau. Kemana kau pergi, ha? Bapak kau meninggal pun kau tak muncul-muncul. Orang boleh siap tidak? Aku balik nak ambil tempat aku. Sam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allah subhanallah alhamdulillah wa la Astagfirullahaladzim. Nampaknya masih ada lagi sakit pakit di seluruh tubuh badan kamu. Kali ini badan ilmu ini. Apa ni ya? Kalau tak silap ayah, ilmu ini dipanggil pelibatan makna. Bukan calang-calang orang di bawah ilmu. Kalau salah langkah makan diri sendiri. Apa ya? Untuk pengetahuan kamu, ilmu pelibatan adalah ilmu batin dari tanah Jawa. Ilmu sering digunakan oleh panglima-panglima untuk musuh-musuh dengan menggunakan batin dan menggunakan habis. Sesiap mereka kalau apa dirawat